Assalamualaikum semua. Hari ni berapa bulan mak ini? Hari ni 2 bulan. Jadi pagi ni kita orang beramai-ramai. Aktivitinya ialah nak pergi breakfast. Masing-masing muka macam tidur kan. Sekarang ni pukul 8 lebih. Nak pergi breakfast dekat kat mana mak? Dekat bus stand Muar. Sebab biasa orang kat sini breakfast sate. Kita orang ramai nak pergi, semua orang join. Abang pun join juga. Okey. Nampak dia. Sekejap. Abang. Abang. Jalan. Okay, dah sampai tapi sate perut tak ada, soto habis, semuanya habis. Makan je lah apa yang ada. Sate pun sate daging dengan ayam saja. Sate perut ada beberapa ketul saja. Ada sikit. Nak sate nak. Okay, ini namanya roti manja. Yang lain tengah makan sate lagi. Okay, yang ni adalah tahu lentok sebab dia bergegar. Ni roti manja. Abang pun nak roti kan? Dah lepas makan, dia punya review dia macam mana best tak? Dia ramai orang datang sebab dia punya nama menu dia agak unik tu je lah. Tapi rasa dia ada lagi yang sedap dekat belah sana Mai. Sate apa namanya? Bukan sate warisan. Sate apa dah, tapi lagi sedap lah berbanding yang dekat pergi tadi ni. Harga pun yang dekat sini lagi mahal sebab biasanya kalau breakfast ramai macam ni dia lebih kurang 30 lebih macam tu, tapi dekat sini dia harga dia lebih RM50 macam makan sehari. Tapi tak salah nak cuba, saya nak rasa itulah review dan juga jalan-jalan cari makan. Muka menderita semalam sebab makan samyang hot noodle. Okay, nampaknya itu saja. PY dengan mak semua nak balik dan hantar budak-budak ni dulu. Lepas tu nak pergi pasar Mak. Lepas tu nak pergi pasar sebab hari ni mak PY nak masak. Nak masak apa mak? Rahsia. Ya ke rahsia. Nak masak sambal udang petai. Sangat-sangat sedap. Dah lama tak makan. Okay, nampaknya itu je. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Nida, jangan lupa untuk subscribe channel. Ya, dan jangan lupa untuk follow PY dekat Instagram dan juga Twitter, blog PY Princess dan Shanti dan blogspot.my. Dan jangan lupa untuk like fanpage PY Princess Shanti. Kita jumpa lagi. Bye. Bye semua. Naik. Wah, Ifah nak bye. Bye. Okay dah. Bye. Bye.